Assalamualaikum puan. Anas puan. Saya tunjuk contoh bypass yang orang buat lah. Kalau betul orang kata apa, memang ada leaking somewhere yang kita tak nampak lah. First kita confirmkan dulu memang tak ada masalah pada tangki air, dan kemudian kita tentukan yang memang daripada meter air utama sampai ke tangki air tu ada masalah bocor. So kalau betul situ confirm, apa yang biasa orang buat yang paling cepat dan cost effective lah, diorang akan buat macam ni. Saya tunjuk contoh puan ni macam rumah depan jiran saya. Nampak tu pipe daripada luar tu, pipe warna hitam tu kan, dia masuk terus kepada bumbung. So maknanya dia tarik daripada meter air dia, daripada meter air bawah ni, dekat bawah ni dia tarik daripada luar, benda expose dekat luar, dia jolok masuk sampai kepada tangki terus lah. So maknanya dia tak ada lalu dalam rumah dah, dia lalu luar terus, terus selesai masalah.